Okey, ramai yang tanya dengan kita, boleh tak sabun ini guna untuk muka? Sebenarnya yes, memang boleh pun. Sangat-sangat boleh. Gentle untuk kulit dan juga kulit yang bermasalah. So, cara guna senang sahaja. Sapu sabun, biarkan sehingga beberapa minit. Lepas tu bilas. And then cara lap muka tu janganlah gosok kuat-kuat. Tap-tap saja dekat dengan tuala. And then apply Osana oil dekat bahagian kulit kita yang terlalu kering dan juga rasa gatal, kemerahan macam tu. So, cara guna maksudnya macam mana nak pakai pagi dan juga petang untuk dapatkan result yang bagus. Siapa nak cuba, bolehlah grab sekarang juga. Dekat bawah saya letak aloe bag kita. So, cuba kita punya trial combo set. Cara guna sehingga konsisten. Dekat sini kita ada banyak testimonial. So, saya akan letak dekat sini lah. Korang pun boleh check juga. Okay, terima kasih. Saya Kawita dari Osana Beauty. Thank you.